Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, ini adalah salah satu tutorial untuk kita akses kepada ujian yang saya buat. Okay, baik, yang pertama ialah ujian pada bahagian A. Tinggal tekan saja link tadi, kemudian kita akan dibawa terus kepada soalan. Untuk bahagian A ada audio yang mungkin boleh membantu murid untuk menjawab. Audio, untuk kita aktifkan audio itu, kita perlu tekan telur. Kemudian audio tu akan berfungsi. Jadi mana murid yang mungkin kurang untuk membaca, diorang mungkin boleh menggunakan audio ini dan akan membantu mereka untuk menjawab soalan. Okay, baik, cara untuk jawab soalan hanya perlu tik pada jawapan yang rasanya betul. Okay, kemudian bila dah habis, tekan finish dan tunggu jawapan untuk diproses. Okey, apabila jawapan dah siap, kita boleh tengoklah markah murid ni ada berapa dekat bahagian atas sekali. Okey, ini adalah untuk bahagian A. Untuk pengetahuan, untuk kita dapatkan akses supaya audio hidup, hanya boleh menggunakan Chrome dan juga Safari. Okey, baiklah, seterusnya ialah ujian kedua, sama juga macam tadi. Perlu tekan link yang disediakan. Kemudian untuk jawapan kedua, kita menggunakan konsep memadankan jawapan. Okey, baik, sebelum murid mula, guru mungkin boleh bacakan soalan kepada murid yang kurang dalam membaca. Baiklah, cara untuk menjawab hanya perlu gariskan gambar tersebut dengan perkataan yang sesuai. Okay, contoh kalau perkataan kelapa, matchkanlah dengan gambar kelapa. Okay, kemudian buatlah sampai habis kuis tersebut. Okay, kita tunggu sampai habis jap. Okay, baik. Okay, macam biasa kalau dah habis, kita semua tekan finish dan tunggu untuk jawapan diproses. Okay. Untuk pengetahuan, kuis bahagian 2 ni tak ada audio. Dia cuma menggunakan bantuan oleh guru untuk membaca. Okay, macam biasa untuk kita dapatkan markah, kita boleh tengok ke atas berapa per berapa. Jadi guru boleh secara langsung untuk dapatkan markah secara automatik. Okay, baiklah, yang ketiga adalah menggunakan Google Form. Baik, pertama kita perlu scan dulu QR yang disediakan. Kemudian kita akan dibawa kepada Google Form. Okay, Google Form ni menggunakan konsep pilihan jawapan. Okay, baiklah, sebelum tu kita akan diberikan gambar yang berkaitan dengan objek. Kemudian perlulah match dengan jawapan yang disediakan. Okay, jawablah semua soalan sampai bawah sekali. Okay, lepas tu tekanlah submit. Okay, kalau murid tengok markah kat situ pun boleh, tapi seeloknya kita tak bagilah murid tengok markah. Okay, untuk guru dapatkan penilaian, okay, guru boleh buka akaun form masing-masing. Okay, pergi ke bahagian responden. Okay, kita boleh nampak lah berapa ramai yang jawab. Soalan nombor 1 betul, nombor 2 salah. Kat sini lebih detail lah apa yang kita nampak nanti. Macam berapa orang yang salah soalan 3. Okay, berapa orang salah soalan 1. Okay, yang ini hanya boleh diakses oleh guru. Jadi guru perlulah peka lah untuk dapatkan akses seperti ini. Okay, saya rasa sekian daripada saya, tutorial untuk mengakses kuis.